Hai, saya nak kongsi tentang pengurus tenaga berdaftar di bawah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2024. Okay. Saya ada jumpa beberapa pengurus tenaga yang berminat untuk memberikan perkhidmatan sebagai external RAM, okay? Namanya non-employee pengurus registered energy manager yang boleh digunakan untuk 3 tahun pertama untuk mana-mana pengguna tenaga yang terlibat di bawah akta berkenaan. Okay. Saya jumpalah few yang interested to offer the service. Tetapi yang agak mereka share lah dia punya concern sebab kebanyakan yang ada yang minta untuk mereka hantar proposal dan juga servis punya proposal. Tetapi masalahnya, kebanyakan pengguna tenaga menganggapkan tugas pengurus tenaga berdaftar di bawah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga ataupun EECA 2024 sama dengan tugas-tugas di bawah undang-undang sebelum ni, iaitu Peraturan Pengurus Tenaga Elektrik dengan cekap 2008. Okey, ini cabaran dia lah. Okey. Saya faham sebab syarikat ataupun pengguna tenaga mereka akan cuba mencari untuk mengurangkan kos, mengurangkan kos. Itu kita faham. Tetapi mereka perlu sedar bahawa skop tugas ataupun fungsi-fungsi dan tugas-tugas pengurus tenaga berdaftar di bawah EECA 2024 adalah amat jauh berbeza dengan di bawah EMIR 2008 ataupun Efficient Management of Electrical Energy Regulation 2008. Berbeza. Berbeza. Jika dulu untuk comply ataupun patuh kepada peraturan-peraturan itu, pengurus tenaga berdaftar di segi undang-undang hanya perlu dilantik dan kemudian perlu menjalankan tugasnya hanya di bawah Peraturan 16, Peraturan 16. Kemudian perlu semak dan approve report setiap 6 bulan. Tidak banyak lagi tugas-tugas yang secara khusus untuk dilakukan oleh pengurus tenaga elektrik berdaftar dulu di bawah peraturan-peraturan pengurus tenaga elektrik yang cekap 2008. Hanya ada dalam keperluan untuk melantik pengurus tenaga berdaftar, pengurus tenaga elektrik berdaftar, kemudian pengurus tenaga elektrik berdaftar perlu menjalankan tugas di bawah Peraturan 16, kemudian semak laporan setiap 6 bulan. Itu yang termaktub dalam undang-undang sebelum ini. Tetapi di dalam EECA 2024, tugas-tugas pengurus tenaga berdaftar ni, function and duties of the registered energy manager are more wide, are more comprehensive, are more explicit. Agak mengkhusus. Yang pertama sekali, tugas-tugas pengurus tenaga berdaftar ni termaktub di bawah Guidelines on Function and Duties of RAM. Ada disenaraikan lebih kurang 3 ke 4 muka surat. Job description, ia seorang pengurus tenaga berdaftar. Dia dilantik. Kemudian, untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pengurus tenaga berdaftar dan juga untuk memastikan pengguna tenaga berkenaan comply atau dapat mematuhi segala keperluan dalam akta berkenaan, pengurus tenaga berdaftar perlu melaksanakan juga tugas-tugas yang termaktub ataupun yang tertulis di dalam 3 lagi sekurang-kurangnya guidelines, iaitu guidelines on the energy management system, guideline on energy efficiency and conservation report, dan juga perlu semak pematuhan dalam guidelines on the energy audit report. So, secara umum saya keseluruhannya, pengurus tenaga berdaftar untuk dia melaksanakan tugasnya untuk memastikan pengguna tenaga itu comply kepada EECA 2024, mereka perlu laksanakan juga tugas-tugas ataupun apa-apa yang termaktub di dalam 4 dokumen ataupun 4 documents. First, guideline on function and duties of RAM, guidelines on energy management system, guideline on energy efficiency and consumption report, dan juga guidelines on energy audit report.
So, jadi, of course lah, kos untuk melaksanakan tugas-tugas berkenaan adalah jauh lebih banyak daripada yang undang-undang sebelum ni. Jadi, pengguna tenaga, pihak pengurusan tidak boleh menganggap mereka akan dapat servis fee yang sama ataupun lebih kurang. Jadi, cabaran je bagi saya lah. Cabaran je. To me, saya tak salahkan juga pihak-pihak pengguna tenaga sebab saya rasa mungkin mereka tidak memahami lagi keperluan-keperluan ataupun what are requirement to comply. Mungkin mereka tidak lagi faham lagi sebab this akta is very very new. Jadi saya mencadangkan pengurus tenaga lah, RAM ni, Registered Engineer Manager ni perlu menerangkan sebaik mungkin tentang tugas-tugas yang mereka perlu laksanakan. Sebab itu amat penting, pengurus tenaga berdaftar ini, yang mereka sekarang sedang berdaftar ni, perlu faham apa sebenarnya tugas-tugas mereka. Bukan hanya dilantik dan juga that's it. Macam dulu. Dulu kebanyakannya hanya dilantik, verify report every 6 months, and then that's it. Itu saja. Itu minimum requirement. Ada juga yang buat lebih, tapi optional. Sebab tidak tulis secara eksplisit dalam undang-undang sebelum ni. Jadi, saya cadangkanlah, pihak, kawan-kawan saya dan sama-sama pengurus tenaga berdaftar ni, kita perlulah memahamkan pihak pengurusan energy consumers ni. Sebab kita ni sebagai ambassador, duta ataupun wakil daripada pihak suruhanjaya tenaga untuk menerangkan tentang keperluan-keperluan di dalam yang perlu dibuat untuk patuh kepada ECA 2024. Itu saja pendapat. So jika kita telah terangkan, terangkan kepada mereka, mereka faham. Saya rasa Sam akan faham sebab saya memang hadapi benda tu secara berterusan sejak tahun lepas. Sebab saya dapat query, saya dapat permintaan untuk hantar service proposal. First step saya akan buat, saya akan terangkan dulu. Saya akan tunjukkan perbezaan yang dulu dengan sekarang. Saya tunjukkan apa scope of work dia, what are expected, what kind of man hours. Man hours saya akan terlibat. So, saya cadangkan, this is what we need to do. Kita kena sama-sama pastikan, kita kena create the awareness, terangkan sebaik mungkin. Selepas mereka faham dan diterangkan, mereka masih buat keputusan tidak ambil endah ataupun kita tak setuju dengan kita punya cost, tak perlu kita. So, bila kita tak perlu terima, maksudnya mereka perlu lantik di kalangan kaki tangan mereka. Itu je pilihan je. Sebab suruhanjaya tenaga beri kelonggaran, undang-undang itu beri kelonggaran sebab ini pertama kali. Sebenarnya akta ECA 2024 ni secara tak langsung memang dia the purpose dia, walaupun tak tulis secara eksplisit, memang sepatutnya pengurus tenaga berdaftar ni memang di kalangan kaki tangan. Kaki tangan yang slowly akan menjadi satu kerja yang sepenuh masa, full time job. Mana ada somebody yang dedicated untuk look into the energy management. Itu tujuan dia. Itu sebenarnya. Lepas tu saya sendiri galakkan, saya sendiri galakkan kepada pengguna-pengguna yang terlibat ni, mereka perlu lantik pengurus tenaga di kalangan kaki tangan mereka sebab lagi mudah untuk mereka menunaikan tanggungjawab. Sebab jika pihak luar macam RAM eksternal ni, saya pernah alami benda tu. It's not easy. Sebab tu fee tu akan lebih mahal sebab kita akan kena spend lebih masa untuk menunaikan tugas-tugas kita. Sebab tu tugasnya lebih banyak. Dan juga masa akan lebih banyak. Masa come dengan cost. So jika seorang pengurus tenaga dalaman dilantik, itu lebih mudah. Itu lebih for me the most recommended as intended by the Act itself. Itu sahaja pendapat lah. So kita jangan give up, jangan kita kecil hati. Kita kena buat mereka faham dulu. Mereka sebenarnya faham. Mereka bila telah dijelaskan, mereka tidak pedulikan. So pilihan di tangan mereka. Sebab akhirnya mereka perlu patuh kepada akta ini. Jika tidak, mereka boleh dikenakan tindakan oleh suruhanjaya tenaga. So it's up to them. The balls and their court. Tugas kita memahamkan. Itu saya punya pendapat tentang pengurus tenaga berdaftar yang membuat servis untuk sebagai non-employee registered engineer manager.
Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.